Pernah tengok pokok kekabu yang berbunga pink macam ni tak? Pokok yang ada kapas tu. Ataupun pokok kekabu yang bunganya warna merah. Cantik ke tak? Biasanya pokok kekabu atau sesetengah orang panggil pokok kapok ni, bunganya warna putih kan? Tapi sebenarnya dalam dunia ni ada berbelas jenis kekabu. Contohnya yang bunga merah ni ialah Bombyx ceba. Dan dikatakan yang bunga merah ni susah sikit kita nak jumpa berbanding kekabu yang bunga pink ni. Cuba tengok pokoknya. Macam tak percaya pokok kekabu, kan? Mungkin ada yang belum tahu. Tak apa, Atuk cerita sikit. Buah kekabu ni, dalamnya ada macam kapas tu. Tapi taklah selembut bunga kapas. Orang dulu-dulu suka sumbat buat bantal. Tapi kekabu yang pink ni, macam nampak lembut sikit dari kekabu kita. Cuma yang tak bestnya, batang pokok dia ni penuh duri. Tengoklah, satu pokok berduri. Tapi duri ni biasanya makin lama makin hilang. Maksudnya makin tua pokok tu, makin kuranglah duri dia. Dan macam Atuk cakap tadi, pokok kekabu ni banyak jenis rupanya. Antaranya, yang berbentuk apa ni? Ini kekabu rare yang boleh jumpa di tempat terpencil sahaja. Nampak tak bunga kekabu yang berterbangan tu? Kekabu yang ini dipanggil Ceibachodatii. Entahlah betul ke tidak Atuk sebut. Okey, pernah tengok tak cerita Avatar? Filem tu sebenarnya mendapat inspirasi dari kisah Puak Maya dulu. Yang memuja pokok besar tu kan. Pokok besar tu sebenarnya pokok kekabu. Dalam hutan Amazon tu, ada banyak sebenarnya pokok kekabu yang besar dan berusia ratusan tahun umurnya. Dikatakan yang berusia 700 tahun pun masih lagi hidup. Cuba tengok abang yang baju merah. Nampak tak?